seorang gadis yang dibesarkan dalam kekerasan yang tidak pernah mengenal belas. Satu-satunya tempat dia berbaur adalah abahnya, Izdan. Namun, kepercayaan itu menentukan apabila kakek permainkan mereka. Kehidupannya yang penuh luka semakin diuji apabila kehilangan satu demi satu insan yang berharga. Malam hitam yang meragut segalanya meninggalkan paruh dalam jiwa, mencengkam Hanum dengan trauma yang tidak berpenghujung. Dalam pencariannya terhadap kepastian dan keadilan, Hanum ditemani oleh Koyum, sahabat sejak kecil yang selalu hadir dalam diam, walau hidupnya sendiri sering dihimpit kekurangan. Dia bukan sekadar tempat Hanum berbaur, tapi adalah bukti bahawa ketulusan itu masih wujud walau dunia tidak pernah hadir. Namun, di sebalik setiap jawapan yang ditemui, lahir lebih banyak persoalan. Membantu atau menghancurkan? Dalam dunia dipenuhi jenayah yang sukar dibezakan antara benar dan salah, adakah akhirnya semua ini akan menemui nokta? Atau hanya mengulangi sejarah yang tak pernah selesai? Atau dari Bank Seni Universiti Kebangsaan Malaysia, sebuah produksi dari Teater Kamsisti Tekai, kami bawakan kepada anda Nokta 4145 dari Kolej Burhanuddin Helmi. La ilaha
Engkau kerja macam nak mampus. Ini dia. Kau ni memang bodoh tu, tak bodoh. Pemalas. Kau lain kali pergilah buat kerja lebih. Bagi aku, kan senang. Assalamualaikum, Ayah. Selamat Hari Raya, ya. Ha! Kau dah puas? Kau dah puas? Mengadu dekat mak kau yang dah mampus tu? Sabar ke kau? Patutnya kau kat rumah. Aku ni dah apa? Terbulung tu tak? Tahu tak? Makan! Jom! Ya Allah, Dong. Apa benda lagi ni, Dong? Biasalah, adik. Ayah adik. Tak dari pagi raya. Dia bagi Alung makan penampar je lah. Bagi makan rendang, tak mampu pula kan. Duit pun minta kat Alung. Makan je lah. Dong. Pagi raya, Dong. Agak-agak dah. Dah 6 tahun macam ni. 6 tahun tu, aku tak ingat ke mak meninggal sebab apa. Mak kita meninggal sebab kena bunuh dengan Alung yang gunting di tangan ayah. Alung tahu tak? Dong, sampai bila lah kita nak hidup macam ni? Selama ni kita makan hasil duit haram je agaknya. Tak takut ke kalau lepas ni kita pula yang kena bunuh, Dong? Adik. Dah, adik. Allah tu lebih sayangkan mak. Tak semua benda dalam dunia ni kita boleh kawal. Ajal, maut. Tapi ada satu benda kita boleh kawal. Mari kita teruskan hidup lepas daripada semua ni. Tapi Dong, sampai bila? Kita selama ni bergaya. Kita asyik bertahan je, Dong. Bertahan dari rasa takut. Kita bukan disambut. Orang lain sibuk cakap dengan adik sabar. Tapi sampai bila, Dong? Hanum tahu. Hanum susah nak terima semua ni. Tapi Hanum kena ingat. Kita kan masih ada satu sama lain. Adik ada Hanum. Hanum pun ada adik. Dan selagi Hanum ada, Hanum janji. Adik dengar cakap Hanum janji. Adik tak pernah senang. Dah. Pergi masuk dalam. Adik pergi rehat. Hanum tak nak tengok adik risau. Assalamualaikum. Salam. Oh, bang. Masih tak puyung? Allah. Bang. Selamat Hari Raya bang. Terima kasih batin. Wah bang. Saya minta maaf sangat kalau ada salah silap selama ni. Minta maaf ni bang. Kosong-kosong lagi tu ya. Kalau kau ya bang. Minta maaf dekat dengan kau sama lagi kita puyung. Bang. Saya datang ni. Saya ada bawa lauk raya untuk bang. Ni sumbangan daripada jiran-jiran. Saya bungkuskan sikit lah untuk keluarga bang. Bang ambil lah. Ya Allah puyung. Susah untuk kau. Tapi kau tahu tak puyung. Apa tak dapur nak balas-balas lauk terima kasih. Bolehlah bang. Tak perlulah nak balas-balas tu. Saya ikhlas nak bagi. Yalah, aku pesan kita. Kalau ada rezeki lebih, kongsilah dengan orang lain. Allah tak rugi pun bang. Alhamdulillah puyung. Puyung duduklah dulu. Allah, terima kasih bang. Maaf puyung. Rumah apa tu? Tak apa, Allah. Ni apa sorang-sorang je? Mana Pak Cik dengan Abang seorang dia. Alung baru dia masuk. Dia berbalik dari dalam kubur abang mak tu. Pagi pula baru tu dia keluar. Kalau masih sikit je puyung. Kalau tak kau sekali makan penampar lah dia. Nasib kita ni sama je bang. Bezanya mungkin saya dah selepas dah daripada ujian yang macam tu, ayah yang macam tu. Jadi sekarang ni Allah masih beri ujian ni kat bang. Jadi saya harap abang sabar Puyung. Dah bang, pagi-pagi hari ni jadi sedih pula. Saya datang ni sebenarnya kan, saya ada surprise kat bang. Surprise. Ada kau yang kesegak.
Macam ni bang. Abang ingat ada dari si borang kerajaan mohon untuk abang sambung belajar. Yang abang pakai alamat tahfiz tu. Alamat tahfiz saya. Dek Mai. Yeah. Ya bang. Alhamdulillah. Ni lah surat dia. Dah sampai dah. Tak buka lagi kan Boyo? Yalah, kalau saya nak buka ni kan surat abang. Allah, tak mampukanlah doa dulu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini nama dia. Ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah bang. Ya Allah, bang. Abang dapat bang darjah ni bang. Ya Allah. Bang, lepas ni abang dah boleh lah sambil belajar dekat Kedah tu bang. Oh, alhamdulillah. Abang bagus you. Alhamdulillah tu yang abang dapat you. Abang tak sangka abang dapat. Lepas ni bang, abang dah boleh dah sampai cita-cita abang nak jadi peguam tu bang. Alhamdulillah. Mesti alhamdulillah ni bang. Pendaftaran ni depan tu. Faham lah bang. Tapi kenapa bang? Abang tak cukup duit lagi. Oh, saya dah agak dah. Abang mesti fikir pasal duit. Bang, saya datang ni bukan setakat bawa makanan ke, bawa surat kerja. Ni ha. Ini Boyo. Ni sumbangan Asnaf pada hari raya ni. Ni bahagian keluarga abang. InsyaAllah dengan duit ni cukup untuk permulaan. Abang gunalah. Ya Allah Boyo. Banyak Boyo. Alhamdulillah Boyo. Terima kasih Boyo. Tak jadi keluarga abang dan ada sifat kau dah dapat bantu Boyo. Aku dah cakap macam tu bang. Saya ni orang yang biasa ni bang. Yang bagi semua ni dekat abang Allah. Jadi abang banyak-banyakkan terima kasih kepada Allah. Saya ni pengantara je bang. Tapi mesti lah Boyo. Kau tahu kan? Dulu nak tutup jam 3 tu. Nanti Hanum macam mana? Abang tak tahu lah. Abang risau lah. Betul bang. Kalau fikirkan. Pasal tu abang tak payah fikir dah. Sekarang ni abang kena fokus sambung belajar. Abang kejar cita-cita abang jadi peguam tu, abang ubah nasib Hanum dengan nasib abang. Kalau abang tak pergi, sampai bila-bila pun abang tak dapat nak ubah. Peluang macam ni bukan senang nak dapat bang. Jadi abang fokus je. Okay? Pasal Hanum tu, abang jangan risaulah. Kalau abang izinkan, InsyaAllah saya hati je boleh jaga dia. Lepas tu Boyo nak kata semangat tu dah jaga Hanum. Kau nak jaga Hanum? Ya Allah. Ya, abang dah faham ni. Maksud saya bolehlah tengok-tengokkan dia. Yelah, kita orang kan dah kawan lama daripada kecil lagi. Walaupun kita orang kan satu kelas. Dia kalau dia ada apa-apa yang tak tolong, saya ajak dia kat sini. Oh, so dia tak boleh lah dulu. Saya ingat kau. Ya bang. Saya ni sebenarnya ada lagi rumah nak kena bagi sumbangan. Jadi kalau lambat pula, dia pula orang lain tak dapat nak makan. Ya bang. Jaga dulu kan. Ya bang. Jaga dulu. Makanan tu jangan lupa makan. Jaga dulu bang. Itu boleh Boyo. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Salam. Ya bang. Terima kasih. Aku pergi juga. Demi kita Hanum. Siapa yang untuk diary hari ni? Mak? Mak nak tahu tak?
baik untuk Alung dan untuk awak. Jadi awak kena sabar. Alung, untung dapat keluar daripada rumah tu kan? Saya faham. Ayah awak tu memang Kalau memang tak ada saya macam tu, Koyo. Ayuh, janganlah cakap macam tu. Awak tahu kan, ayah saya dulu pun macam tu. Tapi alhamdulillah, Allah dah selamatkan saya. Dengan ayah saya terlibat dalam peperangan. Jadi awak kena kuat Alung. Awak kena teruskan hidup. Dan awak kena fikir macam mana awak nak keluar dari rumah awak tu. Ha? Keluar daripada rumah saya sendiri? Apa maksud awak, Koyo? Bulan depan kan kita dah habis SPM. Jadi saya rasa kan saya plan lepas habis SPM saya nak kerja. Saya nak cari duit. Saya nak berikan saya dah tak nak lah dulu dekat Hafiz tu selamanya. Kalau awak pergi, awak nak tak beri saya? Astagfirullahalazim. Koyo, awak cakap ni, mana boleh betul sekali? Awak ni tak faham ke? Awak ni sampai gila lah. Sampai gila awak boleh letak hadiah dekat rumah awak tu. Cuba awak fikir pasal tu. Sampai bila awak tak jadi pancing beg ayah awak bila dia tengah diet? Awak tak terfikir ke pasal tu? No. Yelah. Saya terus terang je lah dengan awak. Saya sebenarnya saya dah lama sukakan awak. Saya selalu bayangkan yang kita ni hidup dalam keluarga yang bahagia. Tak macam keluarga saya dulu. Dah macam keluarga awak sekarang ni. Saya tak naklah jadi macam ayah ni tu. Dan saya yakin awak pun mesti baik macam arwah awak kan. Dan awak dengar lagi saya cakap. Kalau wanita dah tak ada, wanita dah sama belajar, biarlah saya yang gantikan tempat dia. Saya gantikan tempat dia bukan sebagai abang, tapi sebagai seorang. Koyo, awak sedar tak apa benda yang awak nampak sekarang ni? Saya Zami tak pernah menganggap awak lebih daripada seorang kawan. Saya kalau anggap lebih pun macam pasang je. Awak tak faham ke? Cuba awak fikir, sampai bila awak boleh tahan? Sampai
soalan kau tunggu minggu depan. Ha? Apa kau ingat aku ni bodoh, benak macam kau, tak tahu baca surat tawanan tu? Ha? Kau ni memang dasar nak guna, tahu tak? Kau ni memang dasar nak guna. Kalau kau pergi sambung belajar, siapa nak kerja untuk aku? Siapa nak sekolahkan adik kau yang bengak ni? Sebab itulah lu kena pergi. Kalau tak, kami adik-beradik ni akan terus hidup dalam negeri miskin ni, ayah. Hei! Selangkah kau keluar dari rumah, kau bukan aku! 2 langkah dah lu buat. Selama ni, kau tak pernah anggap kita ni anak pun. Dalam! Adik, adik tahu, yang sayang adik. Kau tercegat abang kat situ! Hei! Kau ingat? Dia sayang sangat ke dekat kau? Kau nak menangis, ha? Dia sayang sangat dekat kau! Hei! Kau ni bodoh lah. Kalau dia sayang kau, dia takkan tinggalkan kau lah! Bodoh! Ini dah kebunuh! Ada datang pun tak dipakai. Weh, tak ada anak. Kau ni bodoh. Kamu bengak macam tu. Kau tercegah apa yang kat situ, bodoh? Pasrahlah. Assalamualaikum. Mati hati. Assalamualaikum. Hei! Ingat dah pula sedap gila ke pelitiang. Assalamualaikum. Weh! Kau mahal tercegah kat situ, Tiang. Pakcik, Assalamualaikum pakcik. Saya ni Koyum, saya datang nak bagi sumbangan. Kau yang kecak aku tu. Hebat kau ni bercakap. Kau sabar, kamu kapak. Pakcik sabarlah pakcik. Allah, saya ni Koyum. Saya datang ni saya nak bagi sumbangan untuk fakir miskin kat kampung. Apa? Aku tanya ni macam mana? Saya nak bagi sumbangan untuk keluarga miskin kat kampung kita ni. Kau cakap aku fakir miskin eh? Kau ni, ya Allah. Hei! Oh pakcik, Astagfirullahaladzim. Pakcik, tak boleh macam tu pakcik. Satu-satu urusan untuk satu keluarga je. Pakcik, Ini banyak. janganlah macam ni pakcik. Ini banyak. Hei! Kau cakap aku miskin. Benar. Satu sampul mana cukup je. Ha? Lagi! Tak boleh pakcik. Pakcik. Hei! Astagfirullahaladzim pakcik.
Ini dah turun lah. Lah. Dek. Weh, Zat. Kan pasal ekor ni? Kan penat belajar ke? Duk banyak mata. Kan mata. Aku tengok dalam kelas tadi. Asyik termenung je. Awak, mata hang lari dengan jantan lain. Ya, pilah Is. Hai. Kumbang bukan sepuntung. Bunga bukan seekor. Betul tak? Balik. Hai, boleh bukan. Briefing je lah. Entahlah. Aku rasa tangan aku macam demam lagi. Hati aku pun tak sedap ni. Kenapa pula ni? Sekejap. Main chat. Tiga sikit. Sorry. Oi, nak. Tu dia. Kita tak empat lagi. Kita tak dapat. Alamak, KFC je ni kot. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim.
Bodoh lah, bodoh tu, bodoh tadi. Kau ni, aku percaya pada kau. Kau yang gatal, betul tak? Kau yang gatal. Kalau aku gatal, 10 ke 20 tahun kau tak balik, kau takkan dengan diri kau. Minta maaf ya, wallahi aku tak membuat. Bukan salah ya. Kau nak kantor? Kau nak posisi? Kau ni tak tengok mampu jantan kau yang dulu. Kau ni yang semua berat. Cakap bagi tahu aku. Dengan siapa kau dah dulu? Dengan Fitriah. Tolong tak buat macam tu ya. Jangan tuduh sembarangan. Sakit ya Allah. Aku tak. Apa kau nak bilang? Kalau aku tengok, kau ada kat rumah ni. Bukan setakat anak kau yang masuk. Biar kau dulu. Aduh, tak mandi dulu. Tak mandi macam ni. Aduh! Ada apa lah? Ada tom yum ni. Mana ada tom yum apa? Ada tom yum sayur, tom yum daging, tom yum ulak lah, tom yum campur, tom yum macam-macam lah. Mana ada tom yum apa? Dan ni. Mana muka ni? Cuba dengar sikit. Patut dah. Aku tengok ni dah macam kena intro dah tak? Mana taknya? Asyik ulang benda sama je. Buku. Pagi petang siap bilang buku je. Ni mandi pun dengan buku lah. Patutlah tak ada markah. Duduk study sangat. Sampai muka pun kering macam bendang. Kita ada channel lain kat dalam hidup. Kita ni pada buku-buku ni. Assalamualaikum. Sihat? Minggu depan kita cuti ni exam ke? Tak balik ke? Bila balik lepas dia? Hai kau ni bukan. Kalau sehari tak boleh tiap tu, sah. Tak kena pun aku tak kasih ni. Aku di belajar pun kena duit bagi Jumat. Kau tahu lah kan, Kedah nak ke Johor tu kan jauh. Aku tak cukup duit lagi nak balik. Orang ni pun belajar kerja macam nak juga. Tapi tak ada lah sampai lupa diri, lupa family macam nak. Ingat-ingat lah kat adik hang yang comel kat kampung tu. Dengar. Dan tapi sibuk kerjanya. Aku yang beli, tinggallah dulu rejahan tu. Sebab kalau ku cari kau, pastinya risau dan aku cabut. Di sini bukannya tempat hai hang pulang segera. Kan sampai aku nak kena menyanyi dengan suara aku yang lunak dan merdu macam Siti Nurhaliza ni. Untuk suruh hang balik. Cakap macam-macam tak dengar? Bukan. Bukan saya bukan. Walaupun kau ni tak kena tempoh. Bukan. Bas aku nak gerak dah. Aku nak kena kerja ni. Aku gerak dulu. Macam bukan. Balik elok. Weh, jangan pergi kanan oi. Oi, jangan kanan. Apa itu? Awak tak nak pergi belakang dulu.
Kalau aku balik lagi, kau ada lagi. Memang kau dengan orang kau tak bunuh. Kau ambil lagi ni. Kau berapa dengan aku? Aduh sayang adik, apa-apa pun kita kena bersyukur. Kita ada satu sama lain. Saya dah lama sukakan awak. Awak nak tak duduk dengan saya? Awak dengar dulu apa saya nak cakap. Hanum belum kahwin, Uyung. Belum kahwin? Habis tu perut awak? Hanum kena rogol. Hah? Kena dong? Hanum, awak yang betul ni? Hanum, awak cakap dengan saya, siapa yang bawa awak macam ni? Dan saya cari mana tu? Hanum! Saya tak tahu. Saya tak tahu, Uyung. Malam tu gelap sangat. Sekarang ni ayah dah halau Hanum dari rumah sebab tak tahan malu. Dah 2 minggu. Hanum cuba call Along tapi tak pernah dapat. Hanum nak pergi kerja. Hanum nak jumpa Along. Hanum nak cari Along tapi Hanum tak ada duit. Hanum! Hanum tengah sangat ni, Uyung. Hanum tak tahu nak buat apa. Patutlah lama awak menghilang. Awak tahu tak, saya ni pergi cari awak. Saya pergi rumah. Ayah awak dah kata ada orang jumpa mayat dia dekat tepi longkang. Macam mana boleh jadi macam tu, Uyung? Uyung bawa Hanum balik. Hanum banyak dosa dengan ayah. Tolonglah. Tolonglah. Saya tak dapat putar balik masa dan lindungi awak malam tu. Tapi saya boleh buat satu benda. Awak nak buat apa lagi, Uyung? Keluarga saya dah banyak menyusahkan awak sepanjang kita kawan. Sekarang ni saya dah ada kerja tetap. Kalau awak izinkan, biar saya jaga awak. Saya janji Hanum, saya takkan biarkan siapa pun sakitkan awak lagi. Saya takkan biarkan awak dorang-dorang.
macam bunyi dia tak pernah saya dengar macam tu. Ini apa tadi? Yang apa lah. Itu bunyi pancaragam tu, Altras tu. Tapi rasanya ambil budak baru kot. Lain macam bunyi tu. Saya tak pernah dengar macam tu. Yalah. Kalau macam tu, makanlah panggil saya potongkan ni dulu. Biarlah dulu saya nak tunggu bunyi saya. Ibu, Indah takut tidur seorang, Ibu. Indah anak ibu ni terjaga lagi ke? Indah takut ya? Indah takut. Setiap kali saya pandang mata awak kan, saya rasa tenang je. Saya rasa macam jatuh cinta sekali lagi. Kita dulu dah tidur dah tu. Awak temanlah saya dekat sofa tu kejap. Saya ada benda lah nak cakap dengan awak. Pasal anak kita. Alah, kalau borak daripada sini kan boleh je. Alah, awak biarlah Indah tu dekat situ. Awak letak je, biar je. Sekarang ni, kalau awak teman saya dekat sofa ni, sini duduk sini dengan saya. Kalau letak nanti dia bangun pula. Tak adalah, aku dah letak tu. Kesian ke dengan suami awak ni. Apa lagi nak layan suami awak ni selain awak? Hanum banyak baju lah kat belakang nak basuh. Kita borak esok je lah Lah, baju-baju tu esok-esok je awak buat. Sekarang ni, saya nak awak teman saya, layan saya. Okay kan? Sekejap je tau. Alah, lama pun tak ada masalah. Kahwin kan? Awak nak cakap apa sebenarnya ni? Sayang. Tahu kan, kita ni dah hampir 10 tahun dah kita kahwin. Indah tu, patutnya dah ada adik dah. Awak nak anak lain sebab Indah macam tu ke? Ya Allah, awak jangan. Bukan itu maksud saya. Biar saya sikit. Macam ni, awak tak nak macam tu. Saya ni, saya tak pernah salahkan Indah tu. Saya ni dah sayang Indah macam anak saya sendiri. Macam ni lah, saya terus terang je lah dengan awak. Kita ni dah hampir 10 tahun dah kita kahwin. Bila saya cuba nak pegang awak asyik mengelak je sebab trauma yang awak alami. Saya faham kan, tapi hari tu kan doktor cakap awak dah makin pulih. Lagipun saya ni sebagai seorang suami, saya nak juga ada zuriat saya sendiri dengan isteri saya yang tercinta ni. Awak faham kan apa yang saya cakap? Ya. Anu.
rendah kau, Hanum. Yang aku tak terkejut pun. Sebab kau kan memang budak pandai. Dari zaman sekolah lagi. Kau memang budak pandai pun kan, Hanum. Sebab tu aku suka kau. Tapi Hanum, benda tu kan dah lama. Bukanlah kau kisah lagi pasal tu. Aduh. Ya, aku gila. Aku gilakan kau, Hanum. Aku buat semua benda ni sebab kau, Hanum. Aku nak selamatkan kau. Aku ceritakan kau lah, Hanum. Sampai bila kau nak duduk dalam rumah neraka tu? Ya, Hanum, takkan itu pun kau tak faham. Ya, Hanum. Aku merayu. Kenapa aku tak cakap? Kalau kau sayang aku, kau tak buatlah semua ni. Apa yang kau fikir ni dah? Kalau Hanum mati, dia dah tolong adik dah, Hanum. Baliklah, Hanum. Hanum takut. Kau panggil siapa tadi? Kau panggil siapa tadi? Ha? Hanum kau? Kau panggil lah Hanum kau tu. Sampai kiamat pun dia takkan bangun lah. Kau panggil lah Hanum kau tu, aku tak dengar. Aku nak tengok dia datang ke tak kali ni. Mana Hanum? Kau buat apa di dalam? Mana abang aku? Mana abang aku? Aku cepat. Mana abang aku? Kau dah mampus lah. Aku yang bunuh abang kau. Buat aku kau. Aku yang bunuh Along kau. Aku upah orang untuk bunuh Along kau bila dia nak balik jumpa kau. Jangan kau buat. Ha? Jangan kau buat. Tak payahlah, kau nak terkejut sangat. Kau nak tahu tak? Apa benda yang lagi best? Sebelum aku bunuh Along kau, aku bunuh bapak kau dulu. Hanum, kau ni memang perempuan bodoh lah. Tahu tak mana aku bunuh bapak kau? Dah aku tanya kau ni. Kau nak tahu tak macam mana aku bunuh bapak kau? Macam ni. Diam! Kau kat mana ni? Cepatlah! Aku lapar ni! Duit tak ada! Kau duduk! Sekarang aku nak duit! Aku nak duit! Aku lah! Mari berlaku! Kau tak payah nak tipu dan memberak aku. Kau tak payah nak acap baikkan aku. Kau ingat aku tak tahu apa kau dah buat. Ingat aku tak tahu ke apa kau dah buat? Kau memang penipu. Hanum! Kau ni tak gunalah berkopiah, solat tonggeng-tonggeng, belajar agama, tapi nafsu kau mengalahkan binatang. Dasar perogol! Orang kampung, inilah perogol yang kau kena tahu. Kau ni memang, kau yang perogol, rosak nasib anak dan aku kau mati. Apa?
Kau tak bahagia ke dengan aku sekarang ni? Koyo, aku tak tahu apa Koyo. Aku jatuh dia pada ayah. Sebab aku kahwin dengan kau. Dia orang yang jaga aku macam nak mampas, tahu tak? Aku macam tu je kau ambil aku. Dia orang yang jaga aku. Tapi aku pernah aku benci aku dengan kau. Aku buat semua ni sebab aku sayang kau lah, Nur. Takkan itu pun kau susah nak faham. Kau ni, apa yang geram dengan kau ni? Kau berapa sama di rumah ni sekarang, Nur? Sabarlah. Kau berapa setelah aku lipat balik? Aku buat semua ni untuk kau lah, Nur. Tolonglah. Aku merayu dengan kau ni, Nur. Cakap berapa? Tolonglah. Berapa Koyo? Sabarlah. Kau ni memang bodoh. Kenapa setan? Aku buat semua benda ni untuk kau, Nur. Kau macam kewan digerakkan. Aku tak dekat kau. Kenapa kau dekat Takkan itu kau tak nampak lah. Kau bila lah? Ini lagi seorang lah. Tengok. Kau ni daripada kecil sampai kau besar kau tidak diam ya. Kau dengan tak bodoh ni. Kau mampus lah. Diam. Kata diam. Kau ni kalau kau tak diam, diam. Diam. Memang elok mati je lah. Elok memekak. Kabur ikut aku. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang terkebawah sekali dari lapisan-lapisan dalam neraka, dan engkau tidak sekali-kali akan mendapat sesiapa pun yang boleh menolong mereka. Surah An-Nisa ayat 145. Di dalam Mahkamah Tinggi Malaya di Johor, kes penombor JA4205/2020, kes pendakwa raya lawan Hanum Raisa binti Azlan. Soalan saya, setuju atau tidak Puan tahu bahawa menikah berkali-kali akan membunuh mangsa? Tindakan Puan bukan semata-mata sebab mempertahankan diri, tapi juga didorong oleh dendam kan sebenarnya? Puan Telah menimbang keseluruhan fakta kes serta mendengar rayuan dari pihak tertuduh, Mahkamah mendapati bahawa pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie. Dengan ini Mahkamah membuat keputusan bahawa tertuduh Hanum Raisa binti Azlan
didapati bersalah atas tuduhan membunuh dengan niat di bawah peruntukan Seksyen 300 kali keseksaan dan disabitkan kesalahan membunuh di bawah Seksyen 302 kali keseksaan, iaitu hukuman gantung sampai mati mandatory. Ibu minta maaf sayang. Ibu tak sempat nak selamatkan Indah. Ibu minta maaf sangat-sangat. Ibu minta maaf sayang ya. Ibu minta maaf ya sayang. Indah dengan ibu ya. Ibu minta maaf sangat-sangat. Ibu tak dapat selamatkan Indah. Indah. Indah ada saya. Kenapa Indah pergi dulu? Katakanlah wahai Muhammad, tidak sekadar akan menimpakan sesuatu pun, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung yang menyelamatkan kami, dan dengan kepercayaan itu, maka kepada Allah jugalah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Surah At-Taubah ayat 51. Dagapan senja ku renungi sinar matamu berat rasa melepaskan di
Dan itulah persembahan dan praktikan. Pada malam ini, anda yang dihargai. Dengan ini, izinkan saya perkenalkan barisan tenaga produksi yang menjadi tulang belakang pementasan. Pertama sekali, dipersilakan kru marketing Chai dan Tima. Seterusnya, kru FOH Kang, Jiha dan Waiza. Kru media Hana, Julia dan FD. Kru Zakaria, Dian dan Edi. Kru Busana, Aida dan Yasmin. Kru Rock, Diva, Tika, Nash, Jannah dan Jasmine. Manakala kru set, Lokman, Shu dan Joy. Seterusnya, penata bunyi. Persilakan Ali. Kru lagi, Hujan. Dan kini barisan pelakon yang menjadi jiwa pentas kali ini memperkenalkan Iman sebagai polis, Zara sebagai Tinda, Dennis sebagai Megat, Kita sebagai Izan, Adham sebagai Azlan, Adam sebagai Koyun, dan Luna Tarias, Dian dan Ebi. Dan seterusnya, Yin sebagai Hanung dan penulis skrip. Saya sebagai penulis pentas, pengarah artistik Zul, dan pengarah Zahra. Dan terakhir sekali, buat kalian yang hadir di kerusi penonton, ingin kami ucapkan terima kasih, salam tekad dan selamat malam. Demikian sudah bermontase rekor Konesh berhari ini. Demikian juga terima kasih apabila menunjukkan kita mengikuti pengajian ini, khususnya di UKMED. Jangan lupa untuk turun dan saksikan pementasan yang seterusnya daripada Kolej Rahim Tajai jam 3 petang esok hari. Perhatian kepada pelajar KM diminta untuk mengimbas QR Kod maklum balas penanjuran projek yang telah dipaparkan di layar LCD. QR Kod tersebut adalah untuk memberikan input penambahbaikan kepada pihak penganjur bagi meningkatkan kualiti penganjuran program ini di masa depan. Diingatkan sekali lagi untuk menjaga kebersihan dan pastikan anda tidak meninggalkan sebarang sampah terhadap dalam panel. Terima kasih.
Ya. Hati juga macam dia dah penat je. Lepas tu dia cakap, "Oi, aku." Dia burus-burus dia. Terima kasih kerana istirahat dengan kami. Okey, lepas ni jangan pergi jumpa penonton dulu, sabar. Korang pergi ke sesi vibe baru semua orangnya. Okey, sekarang gerak. Dengan ini saya mohonkan sesi bakau bagi Kolej Burhanuddin Hilmi bermula sekarang.